Assalamualaikum. Kita bertemu lagi kali ni. Okey, video kali ni aku masuk Caltra Cameron Ultra yang anniversary tahun yang ke-10. Event kali ni aku masuk 30km. Ini first time aku nak lari 30km. Sebelum ni aku paling jauh aku lari half marathon lah, 21km. Itu pun road lah. Kalau trail aku setakat pernah lari itu 20km trail. Sekarang aku dekat Padang, dekat mana event ni berada. Sekarang awal lagi, baru pukul 12. Pukul 3 tu dah boleh collect yang race punya untuk malam ni. Masa aku nak collect, lepas tu kita tengok apa yang ada dekat event ni. Jom. Ni semalam dah start untuk 100km, 60km and 30km siang. So ni ada yang dah habis lah. Cuma sekarang ni yang tinggal 4km untuk esok and 30km malam ni. Kita ronda tengok ada apa kat sini. Aku beli sedikit energy gel sebab aku punya habis. Energy gel, electrolyte. Beli kat sini lah. Nampaknya hujan semakin turun guys. Ketiga memang belum muat malam ni. Dah lah track lunyai dah. Berapa ramai dah yang hentam hari ni dan kemarin. Lepas tu hari ni tambah hujan pula. Memang barai. Kita tengoklah macam mana. Hujan semakin turun. Yeah. Jahanam. So nak pergi collect rescue kalau hujan. Okey, ini saja. Okey bang, thank you bang. Terima kasih. Okay, sekarang dah settle ambil rescue. Aku nak balik hotel. Nak tidur rehat dulu. Malam kita simpan tenaga untuk malam lagi. Balik ni aku buka tengok ada apa dalam beg ni. Okay, kalau tengok beg ni lawa. Okay, boleh bawa macam ni. And macam ni. And nak buat galas pun boleh. Nak buat galas pun boleh. Okay, kita tengok dalam beg ni dapat apa. Punya nombor 4355. Ni ada official notice Habu 30 naik. So kategori aku ada adjustment disebabkan faktor keselamatan. Depa cancel 30km ni. Depa tukarkan kepada PAU 14. So maksudnya kami geng yang lari 30km naik ni kena lari 14km saja. Rasa mungkin sebab track tu memang dah barai lah. Bayar 30 dapat 14. Tapi dia cakap sini next year dapat priority lah nak register. Macam tak berbaloi lah sebab kita bayar 30 kan. Jadi at least priority sebagai maaf and half price pun ok juga kan. So kita layan je lah apa yang ada. Ok, aku dah warm up sikit tadi. So sekarang kita pergi ke tapak nak start lah.
suhu semakin sejuk sebab aku rasa sini lagi tinggi. Ketinggian berapa ni? 1650. Aku dah panjat 400 meter. Ada lagi 1 lebih elevation dia. Kita dah berapa kilo ni? Kita dah hampir 2 jam, 8 kilo lebih. Weh, ada jauh lagi, 4 kilo. 4 kilo lagi dah. Right. So wherever you fall, you straight. Just smile. Wih, bersih kaki. Kilometer lah, 3 jam 11 minit. Sikit lagi lah. Hati-hati duduk. Pegang betul stick. Okay, break stick. Kaki jaga. Takut kram. Oops.
Sikit lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay guys, aku barai ni, ngantuk, tak tidur. Semalam tidur 4 jam. Pagi tadi cuba, petang tadi cuba nak tidur, tapi tak boleh tidur. Nasib baik dia jadi 14 kilo je. Kalau jadi 30 kilo aku tak tahu lah barai macam mana. So tahun depan kita masuk 30 pula. Tahun ni dekat ni je lah untuk Kaltra 2026. Kita jumpa lagi next video. Bye.